Assalamualaikum. Eh, Korang tahu kan pasal pesawat Air India yang apa ni crash dekat Ahmedabad, Gujarat tu. Baru kan 242 orang mati kan. Tapi seorang selamat, maknanya 241 lah cerita dia. Okey, aku bukan nak cerita sangat pasal siapa yang selamat, siapa yang mati. Tapi aku ada tengok banyak gambar tentang insiden tu yang menunjukkan bahawa kapal terbang tu dia melanggar satu bangunan. Bangunan hostel dia kata. Hostel, aku tu pasti hostel apa cerita dia. Jurawat ke apa, wallahualam lah. Tapi nampak sayap, enjin, ekor kapal terbang masih intact lagi kat situ lah, dekat bangunan tu. Okey? Bangunan tu bangunan batu, konkrit sebagainya lah. Cuma aku bila tengok gambar-gambar tu kan, aku terfikir satu benda. Kau ingat tak pada 9 hari bulan 11, 9 hari bulan 11, 11 hari bulan 9, 11 hari bulan 9, 2001. 2001 2001 rasanya. Ingat tak? 9/11. Kapal terbang langgar Twin Tower dekat US tu. Tak, satu kapal terbang dua kapal terbang langgar Twin Tower tu. Kan? Lepas tu collapse lah dua Twin Tower tu, terbakar dan collapse. Betul dia. Okey lah, fine lah. Lepas tu macam mana boleh hancur tau. Jadi apa rubble macam-macam lah. Jadi timbunan sampah sarap gitu. Lepas itu di sebelah bangunan yang satu lagi bersebelahan boleh runtuh juga. Ada 3 bangunan masa tu runtuh. Okey, fine. Yang best tu tak jumpa enjin, tak jumpa sayap, tak jumpa ekor kapal terbang, tak jumpa bodi kapal terbang sebagainya dalam timbunan-timbunan semua sampah-sampah sarap tu. Yang best tu boleh jumpa pasport dalam keadaan intact. Tak ada rosak, tak ada celah, tak ada elok dalam tu pasport. Tulis katanya pasport daripada salah seorang daripada suspek lah. Kan? Cuba kau fikir logik akal. Kan? Mana pergi enjin-enjin kapal terbang? Mana pergi segala-gala maklumat tentang apa ni? Segala segala benda tentang kapal terbang tu. Cerita. Pada 9/11 punya event lah. Sedangkan dalam pesawat Air India ni, kita boleh nampak semuanya. Dan bangunan tu pula bangunan batu. Boleh intact, masih elok lagi. Betul lah ada tempat yang kena tu runtuh. Tapi kawasan tu je. Tapi kawasan-kawasan bangunan-bangunan lain tu masih intact, elok lagi. Itu dia. Kalau kau tengok gambar tu. Tapi dalam 911 bukan saja 2 bangunan tu runtuh, bangunan menara berkembar tu, tapi bangunan bersebelahan dengan dia orang pun boleh runtuh. Kau nampak tak logiknya? Bang, bangunan tu dibuat dengan konkrit. Lepas tu bangunan dekat US bukan setakat buat dengan konkrit, buat dengan steel, bos. Steel. Jadi kerangka dia steel. Dia bukan setakat konkrit biasa je cerita dia. Tak ada yang kata asbestos lah. Aku macam tak percaya lah cerita dia. By the way, benda tu aku masih macam, ya betul benda-benda macam ni cerita dia. Kau bayangkan, kapal terbang tu, kalau tengok daripada Captain Steve punya maklumat, kemungkinan tu ada juga. Sebab sebelum tu pun ada juga bird strike, dengar ceritanya dekat ada pesawat lain yang inform ada bird strike cerita dia. Dalam yang ini, lepas tu kalau ikut Captain Steve, dia kata mungkin flap, patutnya tayar tu naik, tapi tayar tu tak naik, flap tu yang masuk dalam. Jadi bila flap tu tak ada, jadi kurang daya tujahan lah untuk airlift kapal terbang tu. Kemungkinan lah. Banyak lagi sumber nak kena siasat. Dan bukan terus salahkan kepada apa pemandu atau pilot saja semata-mata kan. Macam yang kat Malaysia lah. Kalau kat Malaysia semua salahkan driver lah. Tak salahkan orang lain. Semua salahkan driver. Tak boleh salah sumber-sumber lain. Punca-punca lain. Tak boleh. Semua salahkan driver je. Kan? Itu kalau Malaysia lah. Tapi kalau international dia tak macam tu. Dia kena fikir dari semua sudut. Dia akan kaji semua sudut. Kat Malaysia je tak boleh. Oh, kalau kita cakap kena siasat benda-benda lain ni. Oh, tak boleh. Salah kau ni. Kau ni bodoh pala tau. Dia kata kan. Jadi macam itulah cerita dia. That's why yang geng-geng yang apa yang jenis taksub bodoh ni cerita dia tak boleh fikir macam mana bangunan 2 bangunan. Aku dari dulu lagi
Aku tak faham macam mana bangunan sebab aku pernah buat kerja demolition sebagainya. Aku tak faham macam mana dua bangunan boleh utuh. Termasuk tiga pun jadi cerita dia. Dalam keadaan macam tu. Bila ingat kau bawa eksplosif kat bawahnya. Dia punya foundation dia. Kan? Kalau tidak tak ada cara macam tu nya. Boleh turun brum macam tu. Lepas itu masa depa clean tak jumpa bunyi kapal terbang. Segala-gala berkaitan dengan kapal terbang tu. Kan? Jadi 9/11 ni memang banyak banyak sangat magicnya cerita dia. Taklah, pasport boleh jumpa elok. Tapi enjin tak boleh jumpa. Itu dia. Kalau kelakar. Apalah, orang yang dah mati aku malah nak cerita. Tapi aku fikirkan inilah punca-punca dia. Macam contohlah, macam contoh Israel serang Iran. Dia kata, orang Iran ni dah melampaui batas. Sedang Iran tak buat apa-apa pun pada Israel. Kan? Tiba-tiba bila Israel, Iran serang Israel balik, oh, dia kata kami akan balas balik. Oh, tak ke bodoh. Dia yang mulakan dulu, lepas tu dia marah ke orang lain. Tu satu bengong juga cerita dia. Malas nak aku ulas sangat benda tu. Tapi macam aku cakap lah, India punya crash ni betul-betul sebab ya lagi tu Dreamliner memang ada masalah lah. 787 tu memang bermasalah. Ada banyak masalah. Aku dah baca kat macam-macam artikel lah cerita dia tentang pesawat tu cerita dia. Ramai juga yang komen dia kata Dreamliner tak sepatutnya diterbangkan lagi lah. Boeing memang cuba nak tutup cerita tu lah. Cuba nak kawal apa ni, NTSB cuba nak kawal apa ni kotak rakaman, kotak hitam pada kapal terbang tu nak study balik tu konon-kononnya. Tapi aku rasa dia pun nak kawal apa benda yang ada dalam kotak hitam tu cerita dia. Maklumat-maklumat daripada airspeed, apa ni power, thrust, sebagainya dalam semua ada direkodkan dalam tu. Keadaan cuaca, keadaan apa, everything dalam kotak hitam. Bukan setakat suara je cerita dia. Okey. Balik pada point utama cerita tadi. Kau bayangkan kita boleh nampak pesawat Air India punya structure kapal terbang tu masih intact lagi walaupun terlepas accident dekat bangunan cerita dia dan bangunan tu pun masih nampak kukuhnya. Tapi dekat 9/11 hancur semua. Jadi rubbles dan tak boleh jumpa benda-benda lain tu. Aku tak tahulah korang. Aku rasa macam lawak pada kan. Yeah, weapon for mass destruction tu memang WMD ni memang in the first place lah aku pernah kata mengarut dia cerita dia. Ya, memang mengarut. Even Gulf War yang pertama pun aku rasa mengarut lah cerita dia pada 1990. Apa? 91 90 Gulf War pun mengarut. Apa-apa pun entahlah. Susah nak cakap. Cakap lebih kurang orang kata pelatau lah. Tapi dia pun tak nak fikir nak tengok lebih sudut lain. Dia pun nak dengar daripada apa yang berita keluarkan, apa yang media masa utamakan cerita dia. Kalau masa pusing-pusinglah dia orang dia. Macam contoh kes bas lah cerita dia. Semua nak ambil jalan mudah. Salahkan pemandu. Tak pernah nak siasat dari semua sudut. Keadaan jalan, cuaca, apa ni, keadaan sekitar, keadaan lain. Mungkin macam-macam boleh bersebab kan. Boleh benda tu, boleh berlaku cerita dia. Kita tak nampak, kita berdasarkan satu dashcam bodoh. Cerita dia. Dan dashcam tu tak menunjukkan kamera belah belakang. Kan? Dia pasang dashcam depan dia. Tapi dashcam belakang dia tak tunjuk. What happened kat belakang kita tak tahu. Cerita dia. Aku tak tahu. Korang cakap korang sakit hati je cerita dia. Cuma aku nak beritahu korang, mengarut lah. Mengarut benda-benda sini. Okey? Assalamualaikum.